Dia jual bat. Ya Allah. Kau betul tak ada kerja kan? Ini batu bekas barang batu. Batu ni untuk halau penyondol, untuk halau perompak, untuk mereka yang ada orang beli ke? Dengan nama Allah sayang, kita sold out hari ni sayang 300. Daripada kes Papa Laris ni, korang perasan tak yang manusia ni bukan membeli dengan logik, tapi dengan emosi. Adik, apa hal pula kau kata orang beli apa dengan emosi? Orang beli sebab ada fungsi. Papa punya batu ni bagus. Batu Papa ni boleh sebagai anda bagi menakutkan orang yang nak merompak, orang nak mengacau kau. Lepas tu bagus untuk sendal pintu, bagus untuk bertungku, bagus untuk perut kembung. Apa kau kata aku orang beli batu aku sebab emosi je? Lagipun Papa punya batu ni murah. Tengok batu sungai, batu organik orang lain tak ada. Boleh buat hiasan rumah. Harga kau tak sampai RM11. Jangan dengar cakap adik tu. Batu Papa ni memang elok. Untuk perempuan yang ada penyondol, pegang sekejap ni. Pegang ni. Kau ambil cili rawit, kau taruh kat ujung ni. Ujung kau gesek-gesek, kau taruh cili. Lepas tu kau gesekkan. Apa namanya si penyondol. Yang paling penting murah meriah. Batu asli Papa Laris.